Matahari pagi ni bagus kepada semua. Tetapi ada yang berlindung di sebalik daun. Day 3, hari ketiga. Kita ada sikit lagi aktiviti. Kabar-kabarnya itu ada aktiviti kepala air. Kalau orang kalau dia tak lari. Alright, so this is sunlight early in the morning, so it's good for you. So kita dah habis senam aerobik, kita kena masuk dalam kan. Okay, sekarang kita lihat game lagi. Kita ada game sekali lagi, game yang terakhir. Dan selepas dia akan ada penyampaian dia. Saksikan. Ada game teka-teka tau. Tapi kami ni yang akan jawab soalan game tu telah dikuarantinkan. Hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicicak. Kau lapar apa benda? So, kami semua ni sekarang ni sedang dikuarantinkan oleh awak. Yeay. Marilah kita teka peribahasa. Ini salah satu spot lagi dekat Riverbank. Dia sebelah atas lah. Nanti kembali ni belum mandi. Ini dormitory. Dia ada single room. Dia ada pairing. Semua kat sini. Pakai air dengan topik, air dicicah dalam putu, tumpai. Putu sudah kasih sayang. Putu sudah kasih sayang tu lagu. Aku rakam. okay, apa yang agak-agak kawan-kawan anda nak sampaikan peribahasa? Bagai kerbau dicucuk hidup. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bulan pagar bintang. Bongo. Yang diorang dalam bagian pukul dan tamat. Okay? Bahawasanya kami warga kerja KKM berikrar memberi perkhidmatan yang terbaik mesra dan profesional memberi layanan secara saksama tanpa mengira pangkat bangsa dan agama bekerja sebagai satu pasukan yang efisien, efektif dan produktif, sedia membantu dengan ikhlas dan bertanggung jawab serta komited untuk mencapai matlamat kementerian. Dan kepada Barisan Mustia, Cik Naim, Puan Putri kerana telah
rasa kiranya telah berjaya lah. Kiranya finally kita semua dapat berkumpul dalam kita hari 2 malam. Terima kasih kepada semua. Dan kalau Perak ada, selamat datang ke Perak ada. Ya lah yo. Mana? Tidak je. Tidak je. Ataupun kalau yang Je. Jangan macam ni. We have to take pride di mana kita berada. Sama juga dengan asal usul kita. Kita kena take pride dari mana asal kita. Jadi nak propose supaya mana-mana yang perkara relatif tu kita buanglah jauh-jauh. Saya nampak ada macam batu-batu kat situ kan. Saya nulis pada Diana. Diana. Masuk sebenarnya. Suruh saya nak turun tu, tapi saya cuba buatkan yang juga lah turun dan apa pengalaman apa yang asli, apa yang Fazli dah belajar, apa dia pengalaman baik sebelum Okay, sekarang kita di hari terakhir, baru lepas makan. Untuk pengetahuan, ini adalah meal terakhir kita. Makanan dia macam ni. Hari-hari macam tu kan? Hari-hari. Tak, hari ni lain macam. Lain macam Dia punya ulam saja. Kau suka makan. Kalau tak percaya, datang sini. Lainlah program 3 hari okey. Ni air dia tengok. Banyak dia. 5 kali tambah ni, tak cukup. Kau sembang makan je. Apa cerita program? Aktiviti kita daripada mula sampai habis begini. Kalau tak percaya boleh tanya orang lain. Orang lain? Betul ke? Sonok tak? Diam je. Bono tengok kau jatuh. Saya je. Pengajak tu. Itu aja. Walaupun dalam keadaan ada yang tak function, ada yang function, semua kumpulan dapat hadiah sama rata. Yang penting happy. Pengalaman, suasana tu. Tidur pun kau pun nyenyak sebab dah letih. Tengok suasana hari ni cantik. Aku suruh tutup je dia kasi roh hurai. Jadi lagi nak naik bah. Bah baru pandangkan enjin tu. Okey, Jumpa tengok lagi. Okey, jumpa lagi di lain masa. Okey, kita jumpa lagi untuk trip yang akan datang. Masa untuk pulang. Ada lagi tak? Sudah habis. Ada. Bye-bye urus dia. Bye-bye lah urus dia. Pedio apa ni? Pedio ni pedio. Macam mana boleh babai diri sendiri? Mana ada orang babai diri sendiri? Mantap mak tu. Buat jeling. Lori belakang oh. Dekat dengan pokok. Memang risau betul. Babai je. Lep. Kau dia. Rambut pula. Daun. Ditemani kesepian temenggodaku. Bunyikan horn anda, bunyikan horn. Kedinginan alamku rasa sepi, tak bermayar. Beginikah suratan perpisahan. Ini sekolah rendah kebangsaan Sungai Itik. Nak tengok itik kat belakang sana. Nak tengok itik, carilah di tempat ada air.
Belum tu, marilah kita menunduk. Macam-macam. Ini adalah padang Old Trafford. Old Trafford, Sungai Tin tu. Bola ada sedikit nampak tu. Bola. Bola kebangsaan, Sungai Tin. Alah, ada satu blok. Kasar ni. Dua blok. Bagaimana mungkin dapat lupakan detik kebahagiaan bersamamu dalam dekapan manja kau bisikkan. Awas kerbau melintas. Kerbau siam tu tanu. Kita mana ada kerbau tu? Tak ada. Dan cuma ada buffalo. Buffalo. Itu yang seperti kerbau tusuk hidung. Lepas tu tengok. Ada bintik-bintik kat badan. Ini lembu Frisian. Rasakan sejadis rasa kasih kita berdua. Jemunya aku pada bayang yang memisahkan sejadis rasa kasih kita berdua. Alright, so thank you so much bagi KKM punya team. Okay, so dia ada 3 hari 2 malam bersama kami. Alright, ada activity building dan juga water rafting and caving. So untuk anda yang kat luar sana, jom kita rush adrenaline kita. Alright, jom. Persemendaan simbiotik selama 3 hari ini adalah satu perhubungan mutualisme antara kita dengan alam. Mungkin kita punya masa sedikit untuk bersama mereka, punya masa sedikit untuk memahami mereka. Namun dalam keterbatasan ini, kita seharusnya berterima kasih atas peluang sesingkat ini meredah gua dan sungai, udara dan air, payah dan senang. Sesungguhnya, kita tetap punya daya untuk terus menjadi baik, menjadi guna kepada orang lain dan juga kepada alam. Sibukkan diri kita dengan bersyukur sampai kita lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan diri kita dengan mengeluh sampai kita lupa caranya bersyukur. Sampai jumpa lagi pada lain masa, lain ketika, lain rasa dan lain cara.